Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami TVPSS dari Sekolah Kebangsaan Haji Hussein kini berada di Dewan Al-Syafi'i di SK Batu Lapan. SK Batu Lapan merupakan tuan rumah bagi Bengkel Kepimpinan Pengawas Pusat Sumber Sekolah peringkat daerah pada tahun 2025. Pada hari ini, kami semua akan bertemu bual dengan beberapa guru, beberapa murid dan lain-lainnya. Best tak jadi pengawas pusat sumber ni? Best. Sebab apa? Kerana saya boleh menyusun buku dan membaca buku. What is the main role of a school library prefect? Okay, and they help teachers to do the tasks in the library, such as tidy up the books and borrow the books in the library. Bila anda dapat menyertai bengkel ini? Saya rasa gembira kerana telah dapat menyertai bengkel ini. Best sangat. Sebab apa? Sebab dapat bekerjasama dengan rakan-rakan. Okey, terima kasih. Sama. Panggil Cikgu Nubla dan berasal daripada SK Kampung Kota Bukit. Apakah harapan cikgu terhadap murid-murid yang menyertai bengkel ini? Cikgu berharaplah daripada bengkel ni anak-anak cikgu jadi tingkatkan keyakinan mereka, dapat stand out lah daripada murid-murid lain dan dapat memimpin dengan lebih baiklah untuk pusat sumber akan datang. Ya, mengapa? Saya boleh belajar benda baru. Satu je tau. Apakah pandangan cikgu tentang penganjuran bengkel kepimpinan pengawas pusat sumber ini? Bengkel ni sangat-sangat berfaedah. Yang mana program ni dengan tujuan perkongsian ilmu. Terapkan dalam kalangan pemimpin pusat sumber. Kita fokus kepada buku lah. Senang kan kita tengok buku dia sebenarnya kita nak terapkan susah nak terapkan untuk dia rasa macam tak boleh tengok tempat sepak. Dia tak boleh tengok. Selesai sudah bengkel Kepimpinan Pengawas Pusat Sumber pada tahun 2025. Peserta dapat menimba ilmu yang banyak sepanjang bengkel ini berlangsung. Sekian sahaja kami dari kru TVPSS dari Sekolah Kebangsaan Haji Hussein. Bye.